musim tak ramai orang. Nak pergi umrah bila ni? Orang tak ramai ni. Saya dah cerita dah. Ada 4 musim. Dalam 4 musim ni, waktu mana paling tak ramai orang? First kali, musim yang paling ramai orang adalah musim sejuk. Sebab musim sejuk ni dikenal dengan hujung tahun. Maksudnya bulan 12, bulan 1, bulan 2. Dia musim sejuk. Lepas tu dia sambung cuti sekolah pada waktu yang sama. Hujung tahun kan, 12, bulan 12. Dalam masa yang sama juga, dia masuk Ramadan, sekarang dah jatuh musim sejuk. Jadi bulan 12, bulan 1, bulan 2, kalau siapa nak pergi ni kena get ready lah. Memang sangat ramai orang. Kemudian, bila masuk bulan 3, bulan 4, bulan 5 pula, dia musim bunga. Musim bunga ni syok. Dan sebenarnya musim bunga ni pada asal dulu tak ramai sangat orang. Tapi waktu dia terhad. Sebab apa? Lepas Ramadan, Syawal dia ada 15 hari je boleh masuk. Lepas tu dia tutup untuk orang haji. Jadi musim bunga ni dia jatuh sekarang ni musim haji lah. Musim bunga nak masuk ke musim panas. Sampailah haji lebih kurang dalam bulan 6, 7, 8. Ni musim panas. Musim panas, musim paling tak ramai orang. Kalau nak jawab ni kan, soalan apa ni nama ni, paling tak ramai orang adalah musim panas. Musim panas paling tak ramai. Musim panas paling banyak promosi. Musim panas hotel banyak kosong, orang let go, macam-macam. Dan musim panas ni ramai juga orang Arab keluar bercuti. Jadi memang lengang dekat Saudi tu. Yang kedua, kalau orang tak ramai adalah selepas musim panas, iaitu musim luruh. Musim luruh ni bukan maksud dia tak panas dan bukan maksud dia sejuk. Dia masih lagi panas, tapi dia hujung-hujung musim panas tau. Dia bulan 9, 10, 11. Tapi dia makin hujung, dia makin ramai. Bulan 9, okay, tak ramai. Bulan 10, okay, orang start pergi balik dah. Sebab panas dia makin berkurang dah. Bulan 11, harga hotel pun dah start naik dah. Jadi rancang sebaiknya nak menjawab musim paling tak ramai orang adalah musim panas dan musim luruh. Jadi sebenarnya tengoklah keadaan apa yang kita nak. Nak fokus pada harga, nak fokus pada cuaca, ataupun nak fokus pada orang yang tak bersesak-sesak. Itu pilihan yang kita nak tentukan untuk kita nak pilih tarikh nak mengerjakan umrah. Moga bantu. Jangan lupa like, komen dan share. Ada soalan lagi? Letak kat ruang komen.